Okay, ni gunting straight kat sini. Okay, gunting lekuk je kat situ. Okay, yang ini lipat Okay, dah nampak ni. Yang ni dah lipat jadi macam ni. So, nampak Ni nombor 5. So, ni tampal kat sini. Cuba buat. Okay, lipat. Pastikan sama dengan garisan ni. Okay. Gamkan. Nombor 4 ni gam. Ni. So, rapat kan? Gam. So, yang ni boleh lipat. Lipat. Akan jadi macam ni. Nampak 7, 6. So, kita lipat ni. Maksudnya kita lipat sini. Lipat. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dah siap. Yang ni nanti tampal dekat buku yang di belakang. Nampak? Okay. Lepas ni boleh warnakan supaya nampak cantik. Right? Awak pula. Ni gamkan kat buku kan. Cuba tarik. Tarik. Okay. Alright. So nampak